Itu maksudnya dari sudut menyebut busybody memang Nabi tak bagi. Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada keindahan Islam seseorang adalah ketika kita meninggalkan apa yang tidak berkaitan dengan kita. Maksudnya busybody. Jadi orang Islam tu akan jadi Muslim yang baik adalah apabila kita tinggalkan busybody. Hari ni busybody yang banyak. Gosip-gosip tu busybody. Sibuk rumah tangga orang, tolongnya tidak. Habis kita sebar-sebarkan pasal rumah tangga. Rumah tangga satu, accident pun busybody juga. Accident seberang jalan sana, sebelah sini jam. Kan? Pasal apa? Pasal nak tengok. Tengok buat apa? Nak jadi wartawan tak tauliah. Wartawan tak bertauliah, nak ambil gambar, nak tengok, jenguk, jadi apa. Tambah-tambah kalau orang tu masih ada kat situ, lagi slow kereta kita. Itu busybody. Lepas ni kita kalau bawa kereta, ada accident, kita rasa nak tengok, fikir balik, aku tengok nak tolong ke tidak? Tak tolong, jalan laju.